Kadang-kadang masalah kita bukan sebab tak pandai, tapi sebab kita sendiri yang sabotaj hidup kita. Ini 3 perkara yang kalau kau masih buat, memang susah nak maju. Pertama, tunggu mood rajin datang. Baru mula. Orang berjaya tak tunggu mood datang. Mereka mula dulu, mood akan ikut kemudian. Bila nak maju kalau asyik tunggu mood rajin? Kedua, bandingkan diri dengan hidup orang lain. Setiap kali kau banding, kau makin hilang fokus. Lagi lama kau bandingkan diri kau dengan orang lain yang dah berjaya, lagi lama kau rasa malas nak berusaha sebab rasa tak adil dengan kejayaan orang lain. Fokus dengan kehidupan kau sendiri. Kejayaan orang lain bukannya penghalang kejayaan kau. Ketiga, tak konsisten tapi nak hasil banyak. Kejayaan bukan datang dari kerja satu hari, tapi dari kerja yang kau buat hari-hari. Kalau kau tak konsisten, jangan tanya kenapa hidup tak berubah. Mulai hari ni, stop 3 benda ni. Tak perlu tunggu tahun depan. Hari ni pun boleh mula kalau kau betul-betul nak maju.